cakap nombor tak tahulah, kita jumpa Dr. KKM dulu. Kalau nombor tak nombor kena jumpa Dr. KKM. Assalamualaikum, semoga Allah memudahkan urusan kita hari ini dan hari-hari esok, dan selamat datang ke laman kakiku dalam menyusuri perjalanan haji, dan sekiranya ia memberi manfaat dan membawa inspirasi kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa subscribe dan share. Jom kita. Bulan 2 2024 berdebar nak ambil buku kesihatan tabung haji, tapi tengok punyalah panjang. Keputusannya kita pergi ke Jelebu lah, harap-harap 1 jam dari sini. Berubah arah singgah Seremban. Harap kat Seremban okey ikut buku kesihatan. Kalau tak ada kat Seremban memang kena pergi Jelebu jugalah. Lama tak datang tabung haji Seremban ni. In 300 meters. Ni sirih pulang ke Ganggang. Destination is on the left. Alhamdulillah, dekat Tia Seremban buku rekod rawatan masih ada stok. Tak perlu pergi Jelebu. Save time. Ambil je buku rekod rawatan, shoot balik nilai, ambil mem, and datang terus klinik kesihatan Mantin ni. Pasalnya dekat klinik kesihatan nilai, appointment untuk medical check up haji penuh. Yang ni, inilah ujian sit and stand test. Selalunya mereka buat untuk orang dewasa lah. Mereka nak tengok daya ketahanan anggota kot. Selalunya mereka kira dalam 30 saat kot tu lah. Hari ni 27 Februari 2024. Ni nak pergi Banyi, nak pergi ambil result thyroid. Sepatutnya email je result ni. Mereka kata lah internet problem pula. So, kena main ambil sendiri lah. Mari main test, hari ni main ambil result pula. Cerita dia macam ni. Dr. KKM Mantin suruh macam takut ada thyroid katanya. Kita duk ingat boleh dapat sign doktor dah itu. Test sangkut dah pula. Kalau tak, settle dah hal buku rawatan ni. Ni tak pasal-pasal jadi ketak. Nak main ambil result ni, macam nak main ambil result SPM kot. Result dah dapat. Dia cakap nombor tak tahulah, kita jumpa Dr. KKM dulu. Kalau nombor tak nombor kena jumpa Dr. KKM. Mencabar.
ni nak hantar result thyroid test ambil kat Anwar Bangi tadi. Ni kira kali kedua mai KKM Mantin. Alhamdulillah settle. Perik dia buat benda ke check out. Menakutkan. Dugaan. So nak buat haji memang bukan SMPS kita fikir lah. Bila ke check out je dah pukul 2. Hari ni kelas pertama belajar memandu side parking dan juga 3 penjuru. Rem tak ada, kat sini tak ada rem ah. Nak buat apa dulu? Side parking dulu. Hari ni dapat aja buku rawatan dari KKM, terus ke Movie Peak Sepang. Nak hantar balik buku rawatan, pasport dan surat tawaran. Kali ni saya bawa PA sekali, anak bongsu. Lupa nak beritahu, KKM hanya beri suntikan meningococcal saja. 2 lagi suntikan influenza dan pneumococcal adalah option. Tapi kami buat semua suntikan sebab kami nak penuhkan ruangan rekod suntikan kat buku rawatan tu. 2 suntikan tu kena bayar sendiri. Hari ketiga datang klinik kesihatan Mantin. Doktor lupa sign pula apa yang kita buat haji macam ni. Tapi hari ni PA saya ikut. Lepas dapat signature ni, kita patah balik tabung haji Movie Peak, hantar. Betul-betul marathon. Ni berapa bulan ni? 20? 29 bulan 2. Okey, alhamdulillah dah settle. Kali ketiga klinik kesihatan Mantin. Sekarang perut pula lapar. Kita nak pergi makan pula. Kita makan dekat Gebok kan? Kita selalu makan waktu time kita masuk tu kalau pokok ada. Okay, make sure bahagian ni yang last kali doktor isikan. Kita orang tadi patah balik sebab doktor tak isi, terpaksa lah patah balik ke Mantin. Make sure ya. Ini second time untuk hari ni sampai sini. Pagi tadi sampai ni patah balik ke Mantin. Ni datang lagi ke Movie Peak. Dah pukul apa? Pukul 12 lah. 12 lebih. Nak serahkan buku kesihatan je ni. Patah balik, pergi sana pergi sini. Memang marathon. Dia minta lepas ni tak ada apa masalah. So nanti make sure lah buku tu doktor isi dengan cantik kan. Every ruang tu doktor sign, ada cop, ada tarikh. So tak ada lah jadi macam ni.
2 kali patah balik. Tapi kalau boleh nak settle kali ni juga buku setan. Okay, selesai sudah. Kasih hantar pasport kat tabung haji. So kita tunggu tarikh penerbangannya lah. Kamu cakap Ramadan tak pun bahaya lah. Okey sahabat semua, sampai sini je video untuk kali ni. Dan sekiranya ia memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Dan juga ribuan terima kasih sebab luangkan masa menonton video ni. And see you next video.